Pelakon Along Aizendi telah menghembuskan nafas terakhir di Hospital Sultan Idris Shah Serdang, Selangor pada pukul 12.16 pagi tadi. Beliau meninggal dunia setelah 3 hari bertarung nyawa di unit rawatan rapi. Menurut laporan M-Star, isteri Allahyarham Hamidah Muhammad Yatim mengesahkan bahawa pelakon berusia 47 tahun itu meninggal dunia di samping keluarga tercinta. Sebelum kita teruskan, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah buat Allahyarham. Along, yang nama sebenarnya Muhammad Aizendi Muhammad, telah dimasukkan ke hospital sejak minggu lalu selepas mengalami demam teruk serta batuk yang berpanjangan. Pemeriksaan lanjut oleh doktor mendapati kemungkinan terdapat jangkitan pada stent di saluran hempedu beliau. Hamidah turut menjelaskan bahawa hasil imbasan ultrabunyi menunjukkan terdapat pembengkakan serta penumpukan nanah pada pundi hempedu suaminya, yang menjadi punca utama kepada komplikasi kesihatannya. Keadaan Along semakin kritikal dan beliau terpaksa ditidurkan. Doktor juga menyatakan bahawa tubuhnya tidak lagi mampu bertahan. Sementara itu, dalam laporan berita harian, sahabat baik Along Farah Adila Apandi turut mengesahkan bahawa Allahyarham menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan yang tenang di samping isteri tercinta. Allahyarham pergi dengan tenang dan isterinya berada di sisi ketika saat-saat terakhirnya, ujar Farah.